Aku bila tak suka orang, aku akan terus terang. Aku akan, sama ada aku akan cakap kat dia, aku tak suka engkau, atau aku akan tunjuk, meaning aku akan boycott engkau. Aku tak akan lepak dengan kau, aku tak akan pergi dekat dengan kau. Aku ni senang. Dan aku rasa kebanyakan yang tengok video ni pun lebih kurang sama. Tetapi that's the obvious. Macam mana pula kita nak tahu sama ada dia ni betul-betul suka kita ke atau dia hipokrit? End of the day, kau kena faham tak ada siapa makhluk Allah yang boleh baca hati orang. Kalau dia kata dia boleh baca hati, boleh baca niat, dia tu penipu nombor satu. Tak ada siapa boleh baca hati kecuali Allah. Tak ada makhluk boleh baca hati kecuali Allah. So whatever it is, this is based on observation, penilaian dengan apa kita nampak, apa kita dengar, apa kita rasa. Okay. First kali, the obvious ialah body language. Kita kena tengok cara bila kita bercakap dengan dia. Adakah badan dia posisi sama dengan kita? Atau adakah dia ke tepi? Atau adakah setengah orang macam tengok jam macam nak rushing kan? Macam malas nak dengar. Atau adakah dia sikit-sikit tutup telinga, dia pegang telinga dia macam pedihnya. Bila bercakap dengan dia, macam mana dia punya intonasi kau dengan dia? Adakah dia ceria dengan kau? Atau kau rasa energi dia macam vibe dia tak best? The only thing yang kita boleh tengok, kau kena nilai cara dia cakap dengan kita, cara dia cakap dengan orang lain. Adakah sama? Perkataan dia pakai sama? Adakah pergerakan badan dia sama? Adakah dia punya body language dia open atau close? Kalau kau nak tahu lagi pasal body language, aku tinggal satu video dekat atas ni, kau boleh tekan dekat atas ni, kau boleh save nanti, kau boleh tengok lepas ni. Based on observation, kita pun kena tengok juga. And the most important thing is, bagi aku lah kan, kita semua ada naluri, guts. And sometimes kita kena percaya kita punya naluri ni, sama ada dia ni ngam ke tak ngam ke, dia ni rasa best ke tak best. Aku rasa kau pun mesti pernah ada experience, kau baru kenal seseorang ni, tapi tak sampai 5 minit kau rasa best gila. Kau rasa macam dah lama kenal, seronok kan. Masa energy kau pun rasa macam ceria, macam you know, best lah. Dan antara indication yang buat orang tu tak suka kita ialah bila kita dah depart, maksudnya dia pergi ke tempat dia, kau pergi ke tempat kau, lepas tu kau rasa macam penat, kau rasa macam letih, lesu. Itu kemungkinan orang yang kau borak tu sebenarnya dia energi negatif dia sangat tinggi. Dia memang tak suka kau. So pasal kita semua ni ada energi. Kalau orang punya energi negatif lagi kuat daripada positif energi kau akan, yelah, dia akan drain kau punya energi walaupun dia tak tunjuk. So this is why kita punya gut feeling, kita punya naluri ni pun main peranan penting. Kita solat, kita berdoa untuk minta perlindungan. Kan? Naluri ni ialah salah satu perlindungan bagi aku lah kan. Because end of the day, Allah takkan hantar kita hantar malaikat ke atau cakap kat kita, kau jangan lepak dengan dia ni niat buruk kan, niat jahat kan. Tak ada lah kan. But end of the day, it's our instinct. So itu bagi pendapat aku, bila nak tahu sama ada dia ni betul-betul suka dekat kita atau tidak, atau seorang yang hipokrit. So 3 benda ni. But end of the day, kau kena nilai sendiri, kau kena tengok cara dia bergaul dengan kau dengan cara dia bergaul dengan orang lain. Adakah sama?